Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya, Nur Akilah Musfirah binti Syarizal, seorang pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Khairi Johari yang berkod AEAA 001. Saya datang bukan hanya membawa suara, tetapi membawa semangat dari seorang remaja yang mencintai ilmu, mencintai buku dan mencintai perubahan. Bagi saya, buku bukan sekadar helaian yang baca, tetapi cerminan jiwa dan jendela masa depan. Dari cintakan buku ini, lahirlah cita-cita untuk menjadi seorang ahli diplomat yang menyatukan suara dan menjalin kefahaman antarabangsa. Perjalanan saya juga dipenuhi warna-warni kehidupan. Antara pencapaian yang saya syukuri ialah Emas Jota Joti 2024 peringkat antarabangsa, tempat ketiga infografik Kelab Doktor Muda peringkat negeri Perak, naib Johan Bicara Spontan Kelab Doktor Muda peringkat daerah, naib pengerusi Kelab Doktor Muda, setiausaha pengawas pusat sumber dan pelbagai lagi pencapaian yang membentuk keyakinan dan jati diri saya. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah karya yang luar biasa yang bertajuk Sultan Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel yang ditulis oleh Abdul Latif Talib, seorang penulis yang terkenal dengan gaya penceritaan yang hidup dan berinspirasi. Buku ini membawakan kisah seorang tokoh besar Islam yang membuktikan bahawa dengan ilmu dan iman, tiada kota yang terlalu kebal untuk ditakluki. Kisah ini bukan bermula di medan perang, tetapi dengan janji Rasulullah SAW. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditakluki. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik tentera adalah tenteranya. Janji ini telah membakar semangat dalam diri seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Murad. Sejak kecil, baginda dilatih oleh ulama agung seperti Syekh Syamsuddin Al-Wali. Baginda bukan sekadar raja, tetapi seorang pemimpin yang berwawasan, menguasai pelbagai bahasa, seni ketenteraan dan ilmu agama. Pada usia yang 19 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih menaiki tahta. Namun baginda tidak hanya mewarisi kerajaan, tetapi memikul amanah untuk menakluki Konstantinopel, kota yang selama ini tidak dapat ditembusi oleh mana-mana kuasa besar. Dengan kecekapan luar biasa, baginda memindahkan kapal melalui daratan dan membina meriam raksasa. Selama 53 hari, kota itu dikepung dan akhirnya pada 29 Mei 1453, baju Islam dikibarkan di Hagia Sophia. Namun keindahan kisah ini bukan hanya pada kemenangannya, tetapi pada akhlak sang penakluk. Baginda tidak membalas dendam, malah menjamin keselamatan, memulihkan gereja dan memerintah dengan keadilan Islam. Kekuatan buku ini terletak pada penceritaannya yang mengunggah jiwa. Kita seolah-olah dibawa ke tengah medan, merasai tekanan, harapan dan keajaiban strategi yang dilakar oleh seorang pemimpin yang agung. Kelemahan buku ini hanya kecil. Terdapat sedikit pengulangan fakta yang mungkin disengajakan untuk penegasan, namun tidak menjejas kualiti keseluruhannya. Apa yang menjadikan buku ini istimewa ialah ia tidak hanya relevan kepada umat Islam, tetapi sesuai dibaca oleh semua tanpa mengira bangsa dan agama. Kerana ia menyampaikan nilai sejagat seperti keberanian, keadilan, disiplin dan ihsan. Saya memilih buku ini kerana saya percaya bahawa setiap kita mempunyai Konstantinopel yang tersendiri. Seperti cabaran yang kelihatan mustahil, cita-cita yang kelihatan jauh. Namun, dengan usaha dan doa, tidak ada yang mustahil. Buku ini mengajar saya untuk tidak takut bermimpi besar, untuk menjadi berani, bukan angkuh, untuk menjadi bijak, bukan sombong, untuk menjadi pemimpin dan bukan hanya pengikut. Akhir kata, marilah kita terus melangkah dengan ilmu di dada, iman di jiwa dan semangat membara. Setiap kita mempunyai medan perjuangan dan kemenangan adalah milik mereka yang percaya dan berusaha. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.